nak nampak susah. Macam ini. Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Bertemu kembali kita di dalam Sarawak Channel 88 Kerek. Alhamdulillah sahabat. Okey, pada video kali ini video cari kerang. Saya akan cari kerang sahabat. Sebab dia saya nak tambahkan yang kat rumah tu lah. Ada dalam 10 kilo sahabat. Jadi hari ni saya nak tambahkan sikit untuk apa ni lah, untuk hasil jualan-jualan lah sahabat. Okey, pada hari ini cuaca kita mantap padu. Alhamdulillah cerah sahabat. Cerah. Jom kita akan mulakan pencarian. Mencari kerang. Ada ke? Ada ke? Ada. Besar kerang dia. Besar. Alhamdulillah sahabat. Ini hasil tadi yang baru saya kutip tadi sebelum saya buat video lah. Ada jugalah sahabat. Adalah dalam 50 biji kot. Alhamdulillah ada sahabat. 50 biji macam ni. Dapur lagi. Alhamdulillah sahabat. Ada ke? Sini tadi dah ambil dah. Ada ke? Mana tadi? Dah ambil dah. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, tu dia. Oh, sah. Mana letaknya? Lepas dia kamera. Jom kita teruskan dengan aktiviti kita pada pagi hari ini. Apa tu? Macam ada. Bukan lah. Ada sini ada tadi sahabat. Astagfirullahaladzim. Tak jumpa rani dia. Besar. Oh, ini tadi ada juga lah sahabat. Ni rumah saya pun. Dia Baru nak dapat tadi. Kepah pun ada. Ada kepah mata sahabat. Baru nak dapat. Nanti kita akan carilah sahabat kepah mata ni. Ada lagi satu tadi. Mana mantap. Ada sebiji. Tapi kalau dah diusik. Mana lagi sebiji ya? Dah ambil. Dah ambil lah. Garanti baik punya. Garanti baik punya Saiz mega. Ada jumpa saiz mega. Mana ada? Sekarang kita tak ada mega. Ini sekarang mana susahnya barang tau. Slow je. Slow je. Slow saja. Tengok tapak terakhir tu kan. Ada Ni. Ni. Bukan. Itu bubu. Mana tadi? Aduh. Okey, alhamdulillah besar sahabat. Anjing kuat je. Mantap padu. Kuat je. Bukan macam ni.
Besar saiz ya. Alhamdulillah sahabat. Oh, senang. Buat video senang, nak cari susah. Banyak pula buat view. Tadi tak ada. Ada juga. Wah, mantap ah. Bolak-balik. Oh, majority besar-besar. Padu mantap. Tadi yang itu dah ambil dah. Tu lah. Dah ambil aja. Okeylah sahabat, saya teruskan lah, lanjutkan dengan pencarian. Tu ambil lah, letak sana. Ya, nanti gulung ni. Nanti masuk dalam. Penat kita cari. Lalas. Semua masuk dalam. Semua dah mengeluarkan dia punya mulut. Ada 10 orang kan? Up. Jangan main-main. Nanti cepit dia anu. Tak boleh buka. Larilah dia. Nampak oh. Boleh berjalan jauh ke dia? Boleh. Dia dengan lidah dia cukup. Dua. Tiga. Empat. Empat genggam dah. Lima. Ya kot. 6. 7. Apa dia tadi? Ni kan tengok. 7. Belakang pohon dia tengok. Ambil dia dapat. 8 genggam. Mana? Oh, besar. Ini lagi. Ini yang dia cari. Anak saya cari. Okeylah, jom. Saya kena cari banyak-banyak. Sebabnya untuk kita puas hati kan, kita punya naluri kita. Okey, jom. Lanjutlah sahabat. Saya nak cari. Nanti kita akan jumpa lagi. Tu lah. Tak, ambil. Besar. Oh, mantap ah. Macam fake aja. Tak ada, kalau fake dia ada tapak. Ini tak ada tapak tau. Masalahnya kat atas. Je. Tak apa. Ada ke? Ada lah. Ketuning-tuning pakai kaki ada lah. Kalau kita terus membungkuk, sakit pinggang. Sakit pinggang lah. Teruskan. Okay, alright, jom. Ini tengok penyamaran dia. Kan? Ini salah satu teknik untuk kita mengesan. Dia ni menyamar sahabat. Nampak? Besar pula tu. Menyamar Yang jenis-jenis menyamar ni, dia besar. Tapi tu lah, kita nak nampak susah. Kita rasakan ada, baru kita lah. Alamak, barang dah sampai. Shoki. Ni macam. Ya, nampak? Macam ia. Dia kena betul-betul kita rasa macam ia. Iyalah. Besar juga saiznya. Kan? Susah sikit lah. Agak susah sikit. Mungkin kita akan ke sana. Tak ada kan? Ni. Penyamaran dia, penyamaran. Bukan. Pak. Kita rasa ya. Tapi bukan. Okeylah, jom. Saya cari dulu. Untuk apa ni? Nak cari pot dah. Dah habis pot dah, pusing.
Nah, nampak ni ada, nampak. Saya rasa ada. Dia betul-betul ada. Nampak. Alah. Alah. Jom, kita teruskan lagi. Teruskan. Ada. Tak ada lagi. Alhamdulillah ada juga. Satu. Satu. Tak ada. Tak lama. Ada tu. Mandi rumput. Geram ni. Macam je. Macam je kan. Oh, betul lah. Tapi kecil lah. Okeylah sahabat, saya dah siap lah cari kerang. Siapa? Nampaknya ada jugalah, walaupun tak banyak. Sekarang ni kita buat aktiviti yang ketiga pula. Menggagau kerang sahabat. Oh, kepah ni. Kerang pun kepah. Kepah. Hai. Ada. Mantap oh. Cari. Paling senang dia kan. Paling senang ni. Gagau je sahabat. Gagau je. Letakkan tangan anda. Jalankan. Dah dapat tu ya. Ada ni. 5 lah. Masalahnya lumpur bang. Lumpur. Tak tu bang. Ada juga lah. Cari lagi. Macam mana? Dia ada mata ke apa? Tak ada. Kadang-kadang ada kat bawah. Just swipe. Macam ni swipe nampak. Saya pegang sarung tangan ni, saya akan rasa macam geli-geli. Dia gedek ni dia. Plastik. Asyik bagi dia. Okey, ni dia. Hasil ni Ambil mantap. Mantap padu. Ada jugalah sahabat. Banyak juga ada. Yang ni ikan ni. Yang macam sebelah banyak. Mana dia? Sebelah banyak. Plastiknya pun nak koyak je mak. Kalau gendai tu dalam bahasa Jawa? Gendeng nenek. Gendeng. Nenek gila. Nenek gendoi. Oh, bukannya gendeng. Orang Melayu biasa suka makan ni kan? Tak makan juga ya. Makan juga tapi jemu. Selalu badul. Selalu beli dengan badul aja. Badrol. Badul. Okeylah sahabat ni. Bagi akak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya. Saya jual lah ya. Okey. Okey. Terima kasih banyak-banyak dapat rezeki. Saya pun alhamdulillah. Dua terus kat Alaik dan 200. Okeylah sahabat. Saya dah selesai dah sahabat. Ini dia sahabat. Hasil ada sahabat. Alhamdulillah lah. Kerang ada, kepah pun ada. Kepah gagau ni ada. Alhamdulillah lah, ada lah. Nanti balik baru timbang kan. Saya tak bawa timbang. Okeylah sampai itu sajalah video saya untuk hari ini. Dan terima kasih kepada semua penonton yang menonton di Seru Channel 88 Kiri. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah ada satu. Ada.
Okeylah sahabat, dah sampai rumah. Kita nak timbang kerang ni sahabat. Tengok ni sahabat. Agak-agak berapa sahabat? Berapa kilo ni sahabat? Sahabat, apa dululah. Rasa dulu, cuba rasa dulu. Rasa dulu. 10 kilo. Oh, 10 kilo mantap. Aduh. Okey. Teh saya pun dah kosong-kosong. Mana ni? Ya pulang balik. Okey, kosong-kosong kosong-kosong. Hush, 30 kilo. 33 kilo. Ui. Ada 3 kilo 300 sahabat. Termasuk yang ada kat rumah lah. Alhamdulillah lah, ada juga lah. Besar-besar kerang ni. Besar-besar. Ini harga dia lain macam sikit lah. Harga kedai ambil lain macam sikit. Saya tak letak harga, tapi kedai letak harga. Dia bagi 15 Okeylah, jom. Okey, ini hasil menggoca di tepi pantai ini. Sahabat rasa berapa kilo ni semua ni sahabat? Rasa lah sahabat, rasa. Saya rasa 3 kilo. Saya rasa 3 kilo, rasa 3 kilo. Air buang tu. Wih, 2 kilo. 2 kilo hasil menggoca sahabat. Alhamdulillah. Syukur. Rezeki ada jugalah. Jom, kita akan jumpa lagi di video yang akan datang.